Guys, isu kuil yang dibina tanpa kebenaran ini sebenarnya bukan sekadar soal sensitiviti agama, ia adalah soal asas negara hukum. Kenyataan Tong Keong bahawa bukan hak individu untuk merobohkan itu betul dari sudut prinsip undang-undang, tetapi di sini letaknya kritikan yang perlu jelas dan tegas. Tong Keong, anda juga perlu memahami undang-undang secara menyeluruh, bukan separuh-separuh masak macam ni. Asas paling fundamental dalam mana-mana negara berdaulat ialah jangan langgar undang-undang dari awal. Kanun Tanah Negara 1965 meletakkan kuasa tanah di bawah pihak berkuasa negeri. Akta Jalan Parit Pembangunan 1974 pula mewajibkan sebarang pembinaan mendapat kelulusan pelan pembangunan daripada pihak berkuasa tempatan. Jika sesuatu struktur dibina tanpa kelulusan, ia adalah satu pelanggaran undang-undang. Ini adalah fakta perundangan, bukan persepsi yang dicipta. Bukan saya saja nak cakap. Jadi persoalan asasnya mudah. Mengapa bina dulu tanpa kebenaran? Mengapa wujudkan satu keadaan yang dari awal sudah menyalahi peraturan? Bila satu pelanggaran berlaku di peringkat awal, ia membuka ruang kepada konflik seterusnya. Orang lain pula bertindak balas. Emosi masuk campur, politik pula masuk campur. Akhirnya masyarakat terheret dalam rantaian pelanggaran undang-undang yang lebih besar. Dalam sejarah negara, kita sudah melihat pola kes ini. Kes sivil 2018 dulu misalnya bermula daripada pertikaian pemilikan tanah dan status kuil yang tidak diselesaikan secara tuntas sejak awal. Kelewatan dan kompromi politik akhirnya mencetuskan ketegangan kaum yang lebih serius. Ini bukan cerita baru, ini adalah pengajaran sejarah. Sebab itulah kritikan terhadap Tong Keong wajar dibuat secara berfakta. Kamu jangan hanya bercakap tentang jangan robohkan secara individu, tetapi abaikan punca asal isu. Punca asalnya ialah pelanggaran peraturan lah. Jika dari awal anda tidak melanggar peraturan, tidak akan timbul situasi yang mengheret orang lain, pihak lain ke arah pelanggaran undang-undang yang berbeza. Prinsipnya jelas di sini. Jangan menjadi pencetus kepada kekacauan undang-undang. Jangan cipta masalah dan kemudiannya menyalahkan reaksi orang lain disebabkan penyalahan undang-undang yang kamu lakukan mula-mula. Perkara pertama yang perlu difahami oleh mana-mana pemimpin ialah tanggungjawab moral untuk memastikan komuniti masing-masing mematuhi undang-undang sejak dari awal lagi. Bila semua pihak mematuhi undang-undang, tiada siapa yang akan terdorong untuk bertindak di luar batas. Negara ini tidak boleh ditadbir dengan emosi dan tekanan sentimen. Ia mesti ditadbir dengan disiplin undang-undang. Jika Tong Keong benar-benar mahu mempertahankan keharmonian, langkah pertama bukan sekadar menolak tindakan individu merobohkan, tetapi mengakui bahawa pelanggaran awal tidak sepatutnya berlaku. Tong Keong, anda perlu faham satu perkara ni Bila anda tidak melanggar undang-undang, anda tidak akan mengheret orang lain untuk melanggar undang-undang yang lain pula. Itulah sebenarnya asas keadilan. Itulah asas kestabilan dan itulah asas sebuah negara dan pemimpin yang matang.